Okey, semua tengok depan. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu nama apa? Siapa tahu cikgu nama apa? Cikgu apa? Okey, nama cikgu Aina. Cikgu apa? Cikgu Aina. Cikgu apa? Cikgu Aina. Okey, pandai. Okey, semua boleh bangun? Bangun. Okey, beratur dekat sini, beratur dekat depan ni. Cepat. Okey. Belakang sikit. Okey. 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 Okey, Pak Ais. Okey. Hari ni awak nak nyanyi lagu apa ni? Kita nyanyi lagu anggota badan nak? Kepala, bahu, lutut, kaki. Nak tak? Okey, kita nyanyi sama-sama boleh? Okey, kita buat slow-slow dulu. 1, 2, 3. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Okey, kita laju sikit boleh? 1, 2, 3. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Mata, telinga, mulut dan hidung. Kepala, bahu, lutut, kaki, lutut, kaki. Okey, dah. Semua boleh duduk. Cikgu nak awak tulis nombor 1 sampai nombor 10 boleh tak? Boleh. Cikgu tak nak cubalah semua orang. Cikgu nak cuba seorang-seorang boleh? Cikgu nak cuba seorang-seorang boleh? Boleh. Nombor 1 semua orang tahu tak? Tahu. Macam mana nombor 1? Macam tiang. Oh, tahu tak tiang? Tiang macam mana? Tiang macam ni kan? Okey, so ni nombor 1. Okey. Betul tak? Betul. Ini nombor berapa? 4. Okey, seterusnya. Okey, tangan semua letak kat bawah dulu. Tangan semua letak dekat bawah. Letak dekat bawah. Tangan letak kat bawah. Okey. Okey, sekarang ni cikgu akan ajar dulu macam mana cara nak main permainan ni. Okey, jom cikgu panggil Cikgu Aina untuk tunjukkan demonstrasi. Cikgu nak minta Cikgu Aina pilih 2 biji butang yang berwarna dalam ni. Cuba awak tengok. Ada warna kan? Cikgu Aina kena pilih 1 dan 1 butang. Okey, Cikgu Aina boleh tak awak ambil 1 butang? 1 dan pejam mata. Okey, Cikgu Aina dapat warna apa? Cuba awak baru bagi tahu. Biru. Okey, bagus. Jadi mana 1 kotak yang berwarna biru? Mana? Tunjuk dekat cikgu. Afifah tunjuk dekat cikgu mana? Ni. Afifah, ni kotak mana biru? Mana 1 biru? Okey, yang ni. Okey. Awak tekan. Nombor berapa? 2. Nombor berapa? 2. Okey, sini tulis nombor 2. Betul tak Cikgu Aina tulis nombor 2 kat depan ni? Betul tak? Okey, jadi Cikgu minta Cikgu Aina pilih lagi 1 butang untuk tulis dekat sini. Okey. Okey, Cikgu Aina dapat warna apa? Warna hijau. Mana kotak hijau? Okey, good. Cuba tekan dalam tu. 5. Okey, tulis dekat sini nombor 5. Angkat tangan pertama, angkat tangan kanan. Tangan kanan, tangan makan nasi. Tangan makan nasi yang mana? Okey, buat nombor 2. Okey, tangan lagi 1, buat nombor 5. Buat nombor 5. Okey, mari kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita dapat berapa? 7. Okey, seterusnya kita tulis nombor 7 dekat sini. Okey, boleh tak cikgu nak awak yang tuliskan? Boleh. Okey, tulis. Kita ni kejap.
Okey, betul tak kawan-kawan? Cuba tengok. Awak semua tengok kawan awak tulis. Betul tak? Okey, tepuk tangan. Okey, macam Cikgu Aina buat tadi. Jom. Cikgu tengok siapa yang paling baik kat sini. Okey, mai come. Kan dekat cikgu tengok macam mana Afifah buat. Okey. Sekarang ni cikgu nak minta Afifah pilih 2 butang baju. 2 butang dekat sini. Okey, Afifah awak pejam mata. Okey, lepas tu awak pilih. Ambil satu je butang. Satu je butang. Okay, good. Okay, Afifah dapat butang warna apa? Biru lah. Biru. Okay, jadi mana satu kotak warna biru? Tunjuk dekat sini. Okay, Afifah tekan. Bagi Afifah tekan. Okay, good. Nombor berapa? 2. 2. Okay. Betul ke? Sekali lagi. Terbalik. Sekali lagi. Tak sana buat pula. Okay, good. Pandai, beri tepukan. Cikgu nak orang lain pula yang buat butang ni. Okay, awak pilih satu lagi butang. Pejam mata. Okay, sini. Okay, ambil. Awak dapat butang warna? Biru. Okay, tunjuk dekat cikgu kotak warna biru. Ni biru. Tekan dalam tu ada suara apa? Ada bunyi apa? Nombor berapa? Kat sini. Macam mana nombor 2? Wah, pandai. Betul tak Ryan tulis nombor 2? Betul. Okey, beri tepukan dekat Ryan. Mana ayat? Okey, jadi sekarang ni kena buat apa lepas ni? Kalau operasi tambah lepas tu kena buat apa? Kita kena tambahkan dua nombor. Okey, sekarang ni tangan kanan. Macam Cikgu Aina ajar tadi. Cikgu Aina ajar macam mana? Tangan kanan angkat. Jadi nombor berapa? 2. Okey, tunjuk jari nombor 2. Macam mana 2? Cikgu nak tengok seorang-seorang. Okey, kita kira sama-sama, okey? Okey, nombor 2. Okey, sebelah tangan kiri lagi. Nombor 2. Okey, cuba gabungkan. Kita kira sama-sama. Okey. 4. Cepat. 1 2 3 4. Pandai jawapan dia ni pandai. Okay, siapa nak tulis ni? Siapa nak tolong cikgu tulis ni? Saya. Okay, sekali lagi. Cikgu kira. 1, 2, 3. Kam Anissa. Kawan-kawan tengok betul tak ni? Pandai. Tapi ni. Okay. Okay, lagi sekali. Kira dengan Fairuz sama-sama. 1 2 3 4. Okey, berapa kawan-kawan? 4. Okey, Fairuz boleh tulis 4. Macam mana tulis 4? Betul tak kawan-kawan? Betul. Tepuk tangan untuk Fairuz. Tunjuk dekat kawan-kawan. Kawan-kawan ni warna apa? Tanya kawan-kawan. Teacher tak dengar. Teacher nak suara yang kuat. Biru. Okey. Awak kat sini mana warna biru? Mana kotak warna biru? Okey, tekan. Tekan dalam dia. 2. Okey. Awak pegang ni. Tak awak ni. Awak tulis 2 kat sini. 2. Macam mana tulis 2? Okey. Kawan-kawan, betul ke di nombor 2? Okey sayang, ni nombor berapa? 3. Tadi awak dapat nombor berapa? 2. Okey, awak tu cuba tulis nombor 2 yang betul. Pandai! Ini nombor berapa semua? 2. Okey, sekarang ni awak ambil butang yang seterusnya. Letak butang tu, tutup mata balik. Okey, tunjuk dekat kawan-kawan. Kawan-kawan, ni warna apa? Coklat. Okey, letak sini. Okey, sekarang mana warna coklat? Semua tengok depan.
Tengok depan. Nombor 3. Okey, tulis. Tarik bawah sikit lagi. Okey. Ini nombor berapa semua? Nombor 3. Okey. Awak ajak kawan-kawan awak. Satu tangan, 2 jari. Tunjuk kawan-kawan. Ikut Bu Syairi. 2. 2. Dan tangan sebelah 3. Macam mana 3? Okey, tunjuk 3. Ikut Bu Syairi. Ikut Bu Syairi. Awak tangan letak tangan Nabati tak? Okey, kira sama-sama dengan Bu Syairi boleh? Siapa yang tak sebut, teacher suruh awak berdiri. Sampai habis kelas teacher. Awak nak berdiri tak? Tak nak. Okey. Kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa semua? 5. 5. Okey, cuba awak tulis 5. Segitiga. Okey, kotak pizza ni bentuk apa? Peta. Tapi kita panggil bentuk Kawan-kawan, betul kau ni nombor 5? sama. Kenapa nama dia segitiga sama? Betul ke ni nombor 5? Sama. Okey. Betul, tapi terbalik. Okey, lagi sekali sayang. Bulat. Okey. Tadi awak buat betul, tapi terbalik. Tentang bentuk. Kita belajar bentuk segitiga, segi empat sama. Kawan-kawan, betul ke? Salah. Terbalik. Siapa yang tahu tulis nombor 5? Okey, awak datang dulu sekejap. Bagi Kak Alia. Okey, Alia. Tulis nombor 5. Tolong Bu Syairi boleh? Apa kita kira ni? Betul tak kawan?